Assalamualaikum semua. Hari ni jiran Mami cucunya punya birthday party. So Mami nak kasih dessert lah. Kira dessert koktel buah-buahan dengan puding mango. Okay, Mami tak tahu nama dia apa. Mami cuma cakap dessert koktel. Okay, ini bahan-bahan dia. Mami tunjukkan. Mami perlukan 1 tin koktel. Ni fruit koktel. 2 tin lychee, 2 tin longan dan 2 tin rambutan pineapple. Kira rambutan dengan nenas. Okey, ni semua Mami buat 2 tin lah. Pasal ramai kan orang dia. So yang ni puding mango ni. Mango puding brand ni lah yang ada nata di koko ni. Nespack punya ni. Okey, Mami perlukan dalam 6 jelly lah. Selalunya Mami kan kalau 1 tin macam 1 tin ni lah macam lychee, longan dengan rambutan ni kan, Mami taruh satu-satu puding. Kira 1 tin 1 puding. Okay, kalau yang Mami buat separuh, Mami beli yang kecil lah. Ni yang tin kecil. Okay, sekarang Mami tunjukkan Mami macam mana Mami assemble dia. Ni kita masukkan buah-buahan dia. Semua kita tuang saja. Kita tak payah fikir-fikir apa macam nak buat kacau ke apa, tak payah. Kita tuang aja. Kalau kita buat separuh ni, macam Mami tunjuk ni sekarang ni separuh adunan ni, dia jadi macam gini je, sikit je. So, kita kan birthday party. So, kita buat banyak sikit, okey. Kalau you all ada open house ke apa kan, tu buat sikit-sikit lah, jangan buat banyak-banyak. You buat 1 tin punya macam semua 3 tu, 3 flavor tu, 1 tin tu, you taruh lah. Jadi macam Mami kan, kalau macam ni besar sangat, nanti Mami keluarkan lah. Ni 1 tin ni, Mami pun tuang semua koktel ni. Okay. Lepas ni, kita potong pula lah puding ni. Potong up to you ni nak potong macam mana Mami belah je lah gitu. Keluarkan dia macam you nak keluar pakai sudu ke pakai apa pun, it's okay, tak jadi masalah Okay, kita buat dulu, keluarkan puding ni sampai habis. Kita gaul kalau kita nampak puding dia besar ke apa, kita potong lah. Kita macam jangan terlalu kecil sangat lah, pasal dia ada nata di koko. Jadi dia macam kadang besar gitu tau, 1 gumpal gitu. Okay, kita potong agak-agak lah, macam orang boleh makan Okay, kita gaul. Dia macam ni aja. You nak tambah air sikit, you tambah. Lepas tu macam you cakap you tak nak manis sangat, tapi Mami biarkan aja ais biar ais tu cair, jadi orang minum sekali lah. Dia macam gini aja. Lepas tu kita tuangkan ais. Okay, kita taruh ais. Kita dah boleh serve lah. Macam gini je. Senang kan? Okay, tak apa, macam tak menyusahkan. Ada orang dia suka potong buah dia Mami tak, biar cangki-cangki gini. Okay, simple kan? Okay, jangan lupa tau, cuba Mami punya koktel buah-buahan ni simple. Dan cuma buka-buka tin aja, potong-potong. Tu aja. Okay, jumpa lagi dengan resepi yang lain. Bye.